Apa kaitan ekonomi dengan kehidupan harian, terutama sekali macam kita di NBUC ada ramai pelajar dan kita sendiri lihat bila mereka datang ke NBUC, mak bapak bagi duit yang untuk belanja sepanjang semester tu. So kita lihat macam mana orang berbelanja, ada yang tahu untuk mengurus kewangan, akan tetapi ada juga yang kurang tahu. So itu tujuan kita untuk hari ini, untuk memberi pendedahan agar mereka fahamlah. Mungkin dari Encik Saiful sendiri boleh bagi sedikit idea macam mana, apa kaitan antara ekonomi dengan kehidupan pelajar khususnya. Okay, begini ekonomi dia kita boleh aplikasikan dalam rutin harian dan sepanjang hari. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Kita pergi ke supermarket. Kita ada pilihan untuk pilih apple atau orange. Kita pilih apple dan kita tolak orange. Yang kita tolak ni, kita keyword dia foregone. Things that we forgone, dalam ekonomi dipanggil sebagai opportunity cost. Rasa kita lepaskan sesuatu untuk ambil sesuatu. Bermakna bermain di intelek kita untuk bijak memilih. Sama ada keperluan atau kehendak dalam berbelanja.